Sebagai umat Islam, maruah agama ini mesti dipertahankan, ia wajib. Tapi cara mempertahankan agama juga mesti mencerminkan disiplin beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Isu penghinaan terhadap kitab suci Al-Quran termasuk perbuatan memijak atau memperlekehkan kitab suci ini adalah satu perkara yang sangat serius bagi semua daripada kita umat Islam. Saya ingin tegaskan daripada awal perbincangan kita kali ini, menghina Al-Quran adalah satu jenayah yang tidak boleh dipandang ringan dan perlu untuk ditindaklanjuti dengan setegas-tegasnya. Sebagai umat Islam, Al-Quran bukan sahaja sebuah buku. Ia wahyu, petunjuk hidup, sumber iman, kalam Allah dan tertinggi dalam kehidupan seorang mukmin. Maka sesiapa sahaja yang sengaja menghina atau memijak Al-Quran, perbuatannya adalah satu penghinaan terhadap agama dan sensitiviti jutaan bilion umat Islam. Namun, pada masa yang sama, ketegasan ataupun marah kita itu perlu untuk diuruskan dengan bijaksana. Marah itu penting, marah itu bukan dilarang kerana apa yang berlaku itu sangat-sangat berat. Malah mungkin tanda keimanan seseorang dalam hal ini dia marah tatkala Al-Quran itu dihina. Dan kemarahan itu perlu diuruskan dengan sebaik mungkin agar natijahnya bukan ianya sekadar marah, tetapi dalam waktu yang sama ia mampu untuk memberikan satu natijah yang lebih baik. Dalam waktu yang sama, ketegasan kerajaan dalam isu ini juga penting. Undang-undang mesti ditegakkan. Siasatan mesti dijalankan secara menyeluruh, profesional. Dan tindakan mesti diambil mengikut lunas undang-undang yang sedia ada. Dan itu prinsip negara hukum yang kita semua persetujui dan angkat. Tetapi ketegasan tidak bermaksud kita perlu untuk bertindak dengan emosi yang melulu, dan itu kadang-kadang kita nampak dalam siri-siri isu-isu yang panas ini muncul. Ketegasan bukan bermaksud kita ingin membakar keadaan, membakar negara ini. Dan hari ini 3 Mac 2026, tertuduh dalam kes yang berlaku di Pahang, di Kuantan, telah dibawa ke Mahkamah Session Kuantan untuk pendakwaan. Peguam negara telah memutuskan dalam kenyataan akhbar mereka untuk melakukan pendakwaan kepada orang yang disiasat, ODYS, dengan beberapa fasal, dan saya kongsikan supaya ia menjadi satu rujukan kita bersama. Pertama, Seksyen 295 Kanun Keseksaan Akta 574 yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Dan pendakwaan kedua menggunakan Seksyen 233 dalam kurungan 1 dalam kurungan A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 yang memperuntukkan penjara tidak melebihi 2 tahun dan denda tidak melebihi ringgit Malaysia 500,000 atau kedua-duanya sekali. Bermaksud pendakwaan itu muncul 2 fasal yang berbeza. Rakan-rakan semua, dalam isu sensitif seperti ini ada 3 perkara yang perlu untuk kita perhatikan, untuk kita jaga bersama. Pertama, tegas pada prinsip. Tiada kompromi terhadap penghinaan agama, khususnya agama Islam, agama bagi persekutuan. Sesiapa yang melanggar undang-undang mesti berdepan dengan proses hukum. Pesalah mesti berhadapan dengan hukuman setelah dibuktikan oleh mahkamah. Itu yang pertama. Kedua, tenang dalam tindakan tanpa emosi melampau. Mustahil untuk saya katakan tidak boleh beremosi, tidak boleh marah. Marah itu adalah perkara yang fitrah bagi kita umat Islam apabila kitab suci kita itu dihina dan diinjak. Namun biarkan pihak berkuasa menjalankan siasatan. Jangan kita mendahului mahkamah dengan hukuman yang melampau di media sosial. Kerana dalam banyak keadaan, selepas siasatan yang lengkap dan fakta kes dapat diperolehi, hakikatnya sangat berbeza dengan sentimen media sosial yang terlibat ataupun yang tersebar. Sabar. Nasihat saya, sabar. Kawal diri dalam kes ini, namun jangan jadi hakim sendiri. Ketiga, elakkan provokasi dan pengapian sentimen. Dalam kita mengawal kes yang terjadi di Pahang, semua daripada kita setuju itu, terdapat pihak yang mengungkit kes lama yang tular pada tahun 2024.
Kes itu bukan sahaja telah berlaku beberapa tahun yang lalu, tetapi kes itu melibatkan warga Singapura dan seperti makluman yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM, ia berlaku di Singapura bukan di Malaysia. Tapi bila kes ini diungkit semula, lihatlah berapa ramai yang meloncat kemarahan kerana menyangka ia itu adalah di Malaysia dan baru sahaja berlaku. Sedangkan fakta kesnya tidak sebegitu. Sahabat-sahabat semua, sebagai umat Islam, maruah agama ini mesti dipertahankan, ia wajib. Tapi cara mempertahankan agama juga mesti mencerminkan disiplin beragama. Kemarahan itu perlu, tapi mesti dikawal dalam kes ini. Reaksi kita mesti tegas, namun juga berhemah. Kerana kadang-kadang adanya pihak yang ketiga, keempat sengaja melakukan provokasi dalam waktu-waktu yang tegang ini untuk melihat umat Islam bertindak balas secara melampau. Jangan kita bertindak tanpa kawalan. Kawal diri kita. Kerana kalau kita mengikut rentak itu, akhirnya kita membantu agenda jahat orang-orang yang ingin menyusup masuk dan memperparah keadaan. Dan ketegasan kerajaan dalam isu ini perlu untuk disokong. Perlu kerajaan itu bertindak dan perlu disokong apa yang mereka lakukan dengan tegas. Dan mungkin ada ruang penjelasan maklumat dalam isu ini yang boleh diperbaiki, boleh diperkemaskan, khususnya daripada kelajuan maklumat penjelasan itu muncul di ruang publik. Tapi pada masa yang sama, sebagai rakyat, kita perlu membantu menenangkan keadaan, jangan memperparah. Kita tidak mahu isu ini menjadi bahan politik kepartian. Kita tidak mahu ia dijadikan alat untuk memecah belahkan masyarakat dalam keadaan urusan pendakwaan, penangkapan itu sedang berlaku. Dan kita tidak mahu ia mencetuskan ketegangan antara negara, antara komuniti, kerana fokus kita dalam hal ini sangat jelas. Wajib untuk hormat kepada Al-Quran. Wajib untuk hormat juga kepada undang-undang yang ada. Dan hormat menghargai keamanan negara kita semua. Hadirin sahabat-sahabat, dalam bulan Ramadan ini mari kita sama-sama sedari, dalam mempertahankan kesucian Quran yang dihina, kita suburkan Quran dalam hidup kita. Bacaannya, tadaburnya, amalan yang menepati Quran dan semua benda yang ada kaitan dengan Quran. Dan itulah salah satu kaedah dalam membela keagungan, mempertahankan kitab suci Al-Quran Al-Karim. Dan akhirnya, pendirian kita mesti jelas dalam hal ini. Tegas terhadap jenayah penghinaan tanpa kompromi. Serahkan kepada pihak berkuasa untuk bertindak dan jangan jadi hakim sendiri. Elakkan provokasi dan sentimen berlebihan. Kekalkan keamanan dan keharmonian masyarakat kerana kekuatan umat bukan pada jeritan, tapi pada disiplin dan kebijaksanaan mengurus masalah yang ada. Dan maruah Al-Quran mesti berjalan dengan kemarahan, dan maruah Al-Quran mesti berjalan dengan kemarahan yang terkawal dan tak melampau. Untuk membela, mempertahankan Quran itu, marah kita itu terkawal, marah kita itu tidak melampau. Tetapi dalam keadilan dan adab yang akhlak yang tinggi, ia mampu untuk membela Al-Quran itu sendiri. Semoga Allah Ta'ala memelihara kitabnya, memelihara negara kita, dan memelihara hati kita daripada tindakan-tindakan yang merosakkan semua. Terima kasih.